Saya panggil dia golongan yang suka hadiah. Memang tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf tau kalau mungkin agak kasar sikit saya nak cakap. Nak scam rakyat Malaysia paling mudah ni saya ajar. Jangan jadi scammer pula. Tak ada kan? Tengok dalam ni tak ada pula. Okay. Calon-calon nak jadi scammer tak ada. Masa-masa scammer ramai ni. Okay. Rakyat Malaysia kalau nak scam dia senang je. Kalau kita nak advertise, kita kena pakai songkok ataupun pakai tudung. Ni golongan-golongan yang menunggang agama tuan-tuan. Kalau tengok iklan pelaburan tu, dia akan pakai gambar-gambar ustaz. Dia tak akan pakai gambar orang. Mangsa ni cakap, tuan, saya masuk pelaburan tu sebab saya tengok gambar ustaz, tuan. Saya tanya dia, kenapa kalau gambar ustaz, kenapa? Mestilah saya percaya sebab ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai saat dan hari ini, berhati-hati dengan gambar yang you all tengok. Nak belajar tentang sukan, rujuk kepada pakar sukan. Nak belajar tentang agama, rujuk dengan ustaz. Nak belajar tentang undang-undang, rujuk dengan pakar undang-undang. Itu cara dia. Saya pun tanya balik, ustaz ni memang pakar dalam pelaburan ke? Entahlah tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz itu dia pakar dalam bidang dia, bidang agama. Itu memang kepakaran mereka. Tapi dalam bab pelaburan, mereka tak arif. Minta maaf, saya bukan nak memperkecilkan orang, tapi saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah terpedaya dengan gambar yang tuan-tuan dan puan-puan tengok. Jangan tuan-tuan. Gambar saya pun dah viral juga. Scammer pakai gambar saya, ajak join pelaburan. Seorang hamba Allah ni call saya, dia kata, tuan, saya hari tu video call dengan tuan. Video call, tuan. Dia video call dengan saya. Scammer sekarang lagi dahsyat. Dia bukan letak gambar, dia boleh video call. Zaman sekarang kan zaman AI. Zaman AI, dia pakai muka saya. Mulut saya buka, tapi bunyi dia lain lah. Ajak masuk pelaburan. Saya tanya dia, berapa dah awak melabur? 100k, tuan. 100k. Bagi saya lagi bagus. Setiap minggu saya datang Tambun ni. Datang ke masjid ni bagi talk kan. 100k. Dia kata, saya masuk pelaburan tu sebab saya bercakap dengan tuan. Saya kata, saya ni tak pernah buat video call dengan orang, apatah lagi lelaki. Lagi tak pernah. Tak ingat aku nak video call. Tuan-tuan dan puan-puan, tu sebab saya kata dunia sekarang ni dunia keras. Kita kena belajar ambil tahu. Kenapa saya kata tuan-tuan wajib ambil tahu? Sebab dalam masjid ni semua ada handphone, betul? Tuan-tuan nak cerita handphone ni, kalau dulu-dulu orang kaya dia ada handphone, sekarang tak. Tuan-tuan pergi tengok pengemis, tengok dalam poket dia ada handphone. Pengemis tu ada handphone. Anak-anak kecil yang tengah main-main lari ni, tak tengok, ada yang ada handphone.